Kadang petak, kadang bujur, kadang pisang, kita tak tahu. Macam mana? Okey? Puas hati. View cantik. Dah buat saringan cancel colorectal? Kena buat. Ha. Oh, kau dah buat dah? Tengah buat lah ni. Oh, sekarang? Tengah fikir nak buat lah. Tapi kalau ikutkan kena 50 tahun ke atas. Tapi tapi kau umur dah 50 tahun? kalau ikut bulan tu tak cukup lagi. Tu fikir nak buat ke tak buat ni. Kita dah tua-tua ni kan. Berak pun seminggu sekali, sebulan sekali macam tu kan. Biasalah dah berusia ni kan. Apa itu kan. Kadang lawas, kadang tidak. Kadang lawas, Kadang sejam, kadang 5 minit. betul. Kadang petak, kadang bujur, kadang pisang, kita tak tahu. Dah kamu sembang satu hari. Aduh. Yang si klinik tu pun satu. Suruh kita bagi, bukan boleh dipaksa-paksa benda ni. Kanser usus ni kanser nombor 1 tau untuk lelaki. Itu yang aku. Ya ke kamu? Itu yang risau tu aku. Ayah apa tu kan? Jangan main ayah sangat. Dah memerut tu memerut, jangan main ayah. Lepas tu, kanser nombor 1. Jangan bangun. Bersepah lah ni. Mengiring boleh kan? Boleh. Lain macam ni. Dah umur tua-tua gini. Macam-macam lah dapat posisi. Aku kena belajar lagi lah ni. Nampak gaya memang kena buat lah. Itulah. Buat saringan lah. Buat saringan. Bagi tu je. Tapi aku malu. Itulah. Nak keluar tu bukan senang. Tangki war kan. Kadang yang keluar. Kadang dia buat belebar air. Saat keluar masuk keluar masuk. Dah sudah tak boleh. Kalau nak buat, kita buang sendiri. Buang sendiri lah. Dia bagi bekas. Ni dia ada bagi bekas aku simpan kat rumah lah. Dia bagi bekas macam mana? Bekas Tupperware. Dia bagi bekas kecil je macam Tupperware lah. Tapi dia boleh pusing-pusing tu kan. Itu kalau dapat kat anak. Siap ada sudu masalahnya. Dia suruh cedok, dia cedoknya. Kalau taik tu keras kan. Ini dah sembang ni. Dah siap tu menurut aku siap tinggi. Nak basuh macam mana ni? Air ikut je. Main air sikit. Jadilah. Dah siap belum? Nak keluar lagi.